tahu harga. Harga Shirutto Original HQ dekat semua pengedar berdaftar HQ yang sah sama sahaja harganya, dan harga adalah tetap, tak ada yang lain-lain. Harga paling penting untuk you all tahu ialah beza antara Shirutto Original HQ dengan Shirutto palsu fake tiruan. Nombor 1, Shirutto Original HQ yang paling mahal di dalamnya adalah formulasi daripada saintis Jepun, iaitu Profesor Inagawa dan juga Profesor Soma, yang sama sekali tidak boleh ditiru oleh Shirutto palsu fake tiruan. Specialnya ingredient di dalam Shirutto Original HQ ialah ingredient bernama IPPA1. Ingredient IPPA1 ini tidak terdapat di dalam Shirutto fake palsu tiruan. Yang kedua, Shirutto Original HQ kalau you beli daripada pengedar berdaftar HQ yang sah, semestinya ada invoice dan resep daripada company BE International. Sebaliknya, kalau you all beli daripada third party platform, confirm tak ada invoice daripada HQ BE International. Dan yang ketiga, you all boleh buat carian di TikTok ni tentang Shirutto fake versus Shirutto Original HQ. Pasti akan keluar banyak berlambak-lambak video tunjuk packaging bersama dengan bentuk serbuk Shirutto Original HQ yang dibandingkan dengan Shirutto fake palsu tiruan. Yang keempat, Shirutto Original HQ hanyalah melalui satu cara sahaja, iaitu melalui pengedar berdaftar HQ yang sah, manakala Shirutto fake palsu tiruan terdapat di semua third party platform seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop dan ke semua e-commerce dan juga third party platform yang lain. Pastikan yang original HQ baru beli. Boleh terus WhatsApp nombor Dr. Wan As dekat bawah ni.